Wah, banyak juga perubahan di kampung ini. Teringat pula kenangan dulu masa zaman Kak selalu bermain di sini bersama dengan Mila. Mila, maafkanlah aku. Aku bukan sengaja lambat. Maafkan aku ya. Yelah, aku maafkan ikhlas. Seikhlas hatimu. Ha, depan tu ada makcik jual nasi lemak. Baik aku cuba, tengok ramai orang beli. Perut tengah lapar ni, cuba dululah. Mila, aku ada sesuatu nak cakap dengan kau ni. Tapi kau jangan terkejut pula. Ha, cakaplah apa dia. Macam ada sesuatu aja. Kau tahu tak Mila, Abang Jim buah hati kau balik kampung sekarang. Dia ada di kampung ni tau. Ya ke? Betul ke ni Rozana? Aku pun tak sabar nak jumpa dia. Entah dia masih ingat dengan aku ke tidak Rozana. InsyaAllah dia ingat lagi. Kau tahu, masa aku jumpa dia, dia selalu tanya pasal kau, tahu Mila? Aku sangka dia dah lupakan aku Rozana. Tak mungkinlah buah hati kau lupa kan kau Mila? Janganlah cakap macam tu Rozana. Kau ni buat aku malulah. Ha, kita dah sampai rumah ni Mila. Bye, jumpa esok. Bye Rozana, jumpa esok. Jangan lambat pula. Assalamualaikum Rozana. Seorang je ke? Mila mana tak kerja? Waalaikumsalam Abang James. Ha, Mila lambat sikit katanya. Abang James buat apa di sini? Abang tunggu Mila ya? Macam tahu je abang tunggu Mila. Tak adalah, tadi abang pergi makan depan tu. Masa abang di rumah, tiba-tiba abang rasa lapar. Jadi abang keluarlah cari makan. Oh, macam tu. Baiklah Rozana, saya pergi dulu ya. Selamat kerja. Bye. Bye-bye Abang James.